terbang besar, guys. Ambil gambar. Ambil gambar macam. Kau terbang macam. Guys, sekarang ni kita nak cari parking. Kita nak turunkan Mama sekejap lagi. Okay, alhamdulillah kita dah parking kereta. Turunkan beg Mama lah, sedihnya nak turunkan beg Mama ni. Uish, ni kosong. Tak bawa balik barang. Oh. Okay, gambar rasa yang paling sedih akan nak tengok Mama pergi nanti Mel rasanya. Macam okey kot. Tak apa, kita tunggu. Tengok siapa yang paling sedih. Okay guys. Bising gila. Aras kedua. Aras kedua. Ni. Kita ke bawah tau. Atas. Bawah lah. Ha? Aras kedua. Aras dua atas ada. Mana ada di atas? Betul lah tu. Mah baru nak jalan. Apa? Yeah. Apa ada situ nak? Ada orang, bapa. Rusuh je. Jangan, bising. Mana gua? Wah, boleh nampak. Cuk, laju. Racing. Buruk je. Bukan empat. Ni empat. Nanti. Nanti. Bye. Ini full. Tunggu keluar dulu. Jangan. Jalan atas tu mana? Keluar mau jual barang. Sampai. Betul. Diam. Jom. Turun dulu. Mama. Men, susah. Mana? Bila jangan angkat. Naik. Okey. Boleh ke? Mama okey. Tak boleh jalan je papa. Oh, boleh. Tak boleh. Bengkok. Baik mama yang acuk punya. Dulu papa. Mama nak buat. Okay, Mama dah sampai kat pelepasan. Nak check in bag. Kenalah. Tak. Mama. Kalau rajin tunggu sampai Sekejap lagi. 4. Ha? Kalau rajin tunggu sampai Papa ni pocong. Ni macam sekejap lagi. Kalau jangan masuk dalam pokok. Alah. Jom. Kalau jangan masuk dalam pokok. Jom papa. Nanti jap. Mana? Okey. Okey. Ayah nak pegang. Check in bag dekat K Bukan check in cat bag Nak pergi ambil. Nak ambil apa? Ambil tiket kot. Kat belakang ni semua grup-grup Mama Grup-grup juara travel. Ramai juga juara travel punya grup. Ni geng-geng Mama ni. Mama tak ada guna apa-apa kat tag ni. Ada marker? Mana ambil marker tadi? Ada marker? Kak, tepi kak. Tepi tangan. Jangan sebut nama Jaja. Tak maulah men. Apa tu? Ada barang ke lagi? Ada. Oh, kopi ya. Duit raya ke mama? Kak, apa perasaan kakak Mama nak pergi? Ha? Entah. Entah.
Seronok? Seronok? Tak. Ha? Ha, tu. Mengarut apa ni? Ngarut. Mel? Nak nak baca. Mel? Apa perasaan Mel mama nak pergi? Sedih. Sedih? Alah, saya tak Alah. sedih, guys. Saya kalau- tak sedih. Dia tak sedih? Dia tak sedih. Dah dah makan. Ha? Kat mana? Macam mana ni? Sekarang kita santai-santai dulu sementara tunggu mama punya waktu untuk masuk ke dalam kompat ni. Sekarang baru pukul 2 lebih. Tu aeroplane. Eh, guys, tengok ni, guys. Oh yo, cantik. Eh, kereta api pun ada. Jom, kita ambil. Aeroplane, aeroplane up in the sky. Kakak tak nak tengok ke? Tak nak tengok. Dia dekat sikit. Tuju, ayo. Start dulu. Guys, sekarang ni kita orang sedang menunggu ketibaan waktu mama untuk naik flight pukul 4. So ada masa lagi ni kita orang minum-minum dan makan-makan di McD. Kan baru saja menunaikan solat secara bergilir-gilir tadi. Jamak di surau berkatan. Ya ke? Cem kata dia tak sedih tau mama pergi. Dia kata kalau dia buat konten nanti mama tak ada kacau dia cakap. Betul ke Cem? Ha? Itu jahat tu. Itu jahat tu. Okey, so sekarang ni jam dah menunjukkan pukul 3 suku. Mama kena daftar dia punya nama dekat Anjung tu pukul 4. So tak lama lagi lah. Kita makan-makan sekejap lagi sampailah waktunya dan selamat pergi mama dan selamat pulang nanti. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jom. Mel. Mel, apa perasaan Mel kalau mama pergi? Teruknya. Sedih. Mel ni dia agak sedih sikit dalam banyak-banyak anak ni Mel ni yang paling sedih. Cem paling tak sedih. Cem tak sedih mama pergi? Tak. Cem paling tak sedih. Kakak? Kakak sedih tak? Ha? Apa? Kakak kalau mama pergi umrah, kakak sedih tak? Sedih lah. Sedih? Sedih lah. Kakak sedih. Kakak anak sulung mama. Mama nak pergi buat ibadah tu baguslah nak doakan kita kan. Yelah, kakak Ah. lucu lah. Mel sedih ke Mel? Mel sedih sampai tak tercakap guys. Mel, relax lah Mel. Mama nak doakan Mel supaya Mel jadi anak yang soleh, anak yang berjaya di dunia dan di akhirat kan. Mel dah nak nangis guys. Hidung dia dah merah lah. Ni anak yang paling okey ni. Tak. Cem yang paling okey kan? Cem yang paling okey. Kak Umar nangis babab tadi. Cem nak warna apa? Kopiah Cem mama nak belikan. Hitam. Warna hitam. Jubah ke songkok? Apa cakap tadi? Songkok warna hitam. Songkok warna apa? Aku warna hitam. Songkok warna hitam. Jubah? Jubah. Biru mana? Jubah biru. Mama jubah biru Cem nak. Oh, ya. Tidak sebelum ni Cem dia agak sedih jugalah tapi Gaban dah tukar dia punya mindset. Cakap dengan Cem mama nak belikan jubah dengan kopiah. Jadi Cem boleh terima lah. Cem boleh terima lah mama pergi. So sekarang ni Mel yang tak boleh terima. So sekarang Mel dah hujan dah banjir dah mata dia. Mel, relax lah Mel. Mama sayang Mel. Sebab tu Mama nak pergi umrah. Mama nak doakan Mel jadi anak yang baik. Kan? Nakal kat nakal. Malam-malam ni susuk. Mel dia tak boleh terima Mel dia sedih. Diam. Malam ni susuk doa kita dulu kan papa. Mama pergi kejap je, bukannya lama. Tak Mel, kejap je Mama pergi. Relax kan. Tak relax aja. Ni apa hal ni? Dah lama kakak datang live. Dapat juga. Belah. So jangan ada isu copyright lagu ni. Spoil lah. Memang. Okay guys, makanan dah sampai. So jom jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mel menangis lagi guys. Nugget.
Guys, mainan, guys. Mel, makan dulu, Mel. Makan dulu. Guys, mainan. Mana? Oh, kita dapat mainan lah. Mel tak berhenti menangis. Mel makin kuat menangis, guys. Mel sedih. Guys. Ya, Mel. Share aiskrim, Mel. Buat hal. Kenapa Mel tutup? Tak ada orang ambil kan? Tak ada orang ambil lah. Mel nak makan ni? Potong. Potong kuku, eh? Sambil. Jom. Suap lagi Mama. Suap Mama lagi. Suap apa? Dia Baiklah Mel. Tu Mama. Ngap. Guys, panjang jambi. Suap Mama. Mol. Hey! Jom. Suap apa? Wah! Aduh. Dah. Tak nak ambil gumur dia. Takut dia. Nak bagi gigi mana? Gigi. Apa lagi gigi? Tak nak. Main warna tadi, eh? Giginya Rosak kamera Papa. Tengok gigi nak takut. Kakak kuning je. Macam apa Mel? Patut Iklima takut. Yang tumbuh baru. Hantu gigi. Ada minum. Apply. Ada minum. Apply. Ada minum. Apply. Jika kamu empat ni, dia boleh elok. Dah tu Mel. Teruk rupanya. Awak, jika kamu empat ni dia elok. macam usuk. Apa? Elok. Apply. Rusuh